Dan best ni pasal sistem ni dia boleh pertama dia akan hasilkan, kalau kita tak jadi, kita cakap tak jadi, dan sistem tu akan akan buat sendiri adjustment, pengujian laman web tersebut lah, sehingga kita mencapai apa hasrat yang kita inginkan lah. Ini antara kelebihan menggunakan ni. Mohon kesabaran lah biasanya tapi kalau ikutkan, kalau benda ni sebelum ni lah, kalau nak proses nak buat ni, antara masa yang diperlukan antaranya biasanya lah untuk penghasilan laman web, boleh saya katakan mungkin dalam setengah hari ya, nak mencari kontennya apa ke, nak buat demi copywriting semua. Tapi dalam kes ni sistem dia dah mudahkan proses-proses tersebut. So maka lepas tu kita lihatlah borangnya dah siap dah sekali. Ni contoh lah yang simple. Tapi brand kit tadi ni tengok dia buatkan siap dengan borang semua sekali lah ya. Dan diuji lah dan terus hantar kepada WhatsApp kan. Okay, ni quite simple lah.